Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan ucapan takziah yang sedalam-dalamnya kepada keluarga 9 anggota pasukan sepanjang persekutuan FRU dan seorang pemandu kenderaan FRU yang terkorban dalam tragedi yang sangat menyayat hati baru-baru ini di Cikus, Sungai Lampam, Teluk Intan, Perak. Kami turut mendoakan agar mangsa yang cedera segera pulih dan keluarga mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Tragedi ini bukan sahaja meragut nyawa mereka baru pulang sahaja daripada tugasan mereka, malah menjadi isyarat sebenarnya kepada kita semua, terutamanya kepada penguasaan undang-undang yang melibatkan pemanduan kenderaan berat di negara kita ini. Bahkan laporan awal menyatakan bahawa pemandu lori terbabit telah pun direman, dan lebih mengejutkan, beliau mempunyai rekod jenayah lampau termasuk berkaitan dadah dan juga rugut. Situasi ini sangat membimbangkan dan menunjukkan bahawa sistem saringan serta pemantauan terhadap pemanduan kenderaan berat masih lagi lemah dan perlu diperbaiki semula. Oleh yang demikian, saya menggesa agar tindakan undang-undang dikenakan terhadap syarikat tersebut yang sudah tentu didapati ada unsur yang sangat membahayakan. Kedua, tindakan tegas ini perlu diambil tanpa berbelah bahagi, termasuklah kiranya ada pelanggaran SOP pengangkutan logistik berat. Yang ketiga, kajian yang lebih lanjut berkenaan dengan keselamatan termasuk penggunaan laluan penyelenggaraan kenderaan dan keselamatan konvoi dan sebagainya perlu kita titik beratkan. Akhir kata, saya berdiri teguh bersama dengan keluarga mangsa dalam detik penuh duka ini. Semoga roh mereka ditempatkan dalam kalangan golongan orang yang beriman dan dikira di sisi Allah sebagai syuhada. Al-Fatihah. Yang di-Pertua, isu pemilikan rumah di Malaysia bukan lagi sekadar masalah ekonomi, tapi kini telah menjadi krisis struktur yang menjejaskan masa depan generasi muda negara ini. Hari ini, ribuan anak muda terutamanya di Lembah Kelang, Johor Bahru dan juga Georgetown menghadapi situasi yang membingungkan kita. Rumah dibina iklan hebat, projek gah, tetapi masih lagi tidak terbeli oleh mereka. Walaupun mereka ini kategorikan sebagai golongan yang bekerja tetap, berkeluarga dan seumpama dengannya. Bahkan umpamanya rumah itu bukanlah terbina untuk mereka. Bermula dengan faktor asas, harga rumah naik bukan disebabkan apa? Statistik di dalam DOSEM dengan izin menunjukkan bahawa harga pasir meningkat sebanyak 13.8% dan pada April 2024 manakala harga simen meningkat antara 1.9 hingga 7.1% di hampir semua kawasan. Jadi ini menunjukkan bahawa kos pembinaan rumah bertambah. Tambahan pula kos tenaga juga turut bertambah daripada 5 hingga 10% pada tahun 2025, menjadikan kos operasi pemaju semakin menekan. Ini disusuli dengan OPR yang kekal pada 3.0 sejak November 2024, menambahkan lagi beban kepada peminjam. Dalam masa yang sama yang di-Pertua, cukai taksiran oleh PBT seperti Selangor telah dinaikkan sebanyak 25% mulai Januari 2025 yang pasti akan dipindahkan kepada pembeli rumah dalam bentuk kos tambahan. Walaupun SST telah pun dikenakan semula pada bahan binaan sejak 2018, pengecualian tertentu masih dikekalkan. Namun sebarang perubahan dalam dasar ini boleh membawa kesan berganda terutamanya terhadap kos rumah. Namun apa yang lebih membimbangkan kita ialah dari segi strategi pemaju itu sendiri. Statistik menunjukkan bahawa sebahagian besar pemaju lebih cenderung meminda rumah mewah yang berharga 1 juta ke atas meskipun terdapat nambakan unit yang tidak terjual, sehingga akan mencecah nilai 13.9 bilion pada tahun 2024. Bahkan kota Bumi Putra yang tidak terjual berada dalam lingkungan 3,000 hingga 5,000. Sementara itu pemaju terus melobi agar kerajaan menurunkan ambang harga pemilikan hartanah oleh orang asing kepada 600,000 melalui program seperti MM2H dan Malaysia Premium Visa Program PVIP demi membuka pasaran hartanah kepada pelabur luar. Realitinya yang di-Pertua, harga rumah purata tidak terjual kini mencecah 600,000 lebih seunit, hampir 3 kali ganda daripada hak rumah mampu milik sebenar yang seharusnya berpandukan berpendapatan median rakyat. Malah walaupun terdapat program perumahan kerajaan seperti residensi wilayah di KL menawarkan rumah di pusat bandar Lembah Kelang dengan harga sekitar 250,000 hingga 300,000, ia masih dianggap tinggi bagi majoriti anak muda yang berpendapatan bawah daripada 4,000 dan baru sahaja mereka ini berkeluarga, terutamanya apabila mengambil kira kos sara hidup dan kelayakan pinjaman yang terhad dan serta yang menetap di Lembah Kelang. Contohnya, rumah mesra rakyat pula isunya dekat orang muda yang tidak mampu beli tanah melainkan yang sudah berdewasa sahaja. Selain itu, unit residensi hijauan pantai Kuala Lumpur misalnya ditawarkan pada harga sekitar 300,000 sekaligus menjadikan mampu milik sekadar nama sahaja khusus bagi pasangan muda. Nak mampu milik keluar daripada Lembah Kelang maksudnya pergi bekerja jauh. Inilah hakikatnya antara faktor ramai pasangan berkeluarga yang berumur 35 tahun ke atas baru beli rumah dengan harga ini kerana pendapatan mereka sudah pun stabil. Tetapi dasar sedia ada masih lagi longgar. Kerajaan tidak mewajibkan kawalan pemilikan bagi rumah mampu milik dan lebih menjadikan kita lagi data pemilikan rumah tidak dikongsi secara terus kepada umum untuk semakan awam. Maka apakah solusinya yang di-Pertua? Saya mencadangkan agar kerajaan mewujudkan satu indeks harga rumah mampu milik lokaliti
yang disebut sebagai IHRML yang menetapkan harga rumah mengikut pendapatan median di setiap kawasan, bukan berdasarkan angka nasional. Ini perlu disusuli dengan pewartaan bahawa semua rumah bawah RM500,000 diwartakan sebagai zon pemilikan tempatan sahaja, tidak boleh dijual kepada warga asing. Selain itu, yang di-Pertua, kerajaan perlu memperkenalkan skim sewa untuk milik, rent to buy, bagi rumah di pusat bandar menggunakan tanah milik kerajaan ataupun JLC, dan menyediakan geran deposit rumah pertama mereka sebanyak 10% untuk anak muda yang berpendapatan RM4,000 ke bawah, dengan syarat pembelian rumah bawah daripada RM400,000. Hal ini bermaksud kembalikan semula dasar tersebut seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Najib Razak, memperkenalkan dulu dengan penambahbaikan. Pemantauan terhadap pemilikan rumah mampu milik juga harus diperketatkan melalui sistem digital terbuka agar rakyat tahu siapa sebenarnya yang membeli rumah-rumah ini. Akhir sekali, yang di-Pertua, kerajaan mesti melaksanakan moratorium sementara ke atas projek rumah mewah dan mengkaji semula caj tersembunyi PBT jika ada yang membebankan pemaju dan akhirnya pembeli. Dana penstabil bahan binaan perlu diwujudkan sebagai langkah strategik bagi mengekang lonjakan harga mendadak akibat ketidaktentuan pasaran global. Dana ini harus berfungsi sebagai tabung campur tangan pasaran yang digunakan untuk membeli ataupun memberikan subsidi bersasar atau diskaun pukal kepada pembekal bahan binaan utama seperti simen, besi, pasir dan seumpama dengannya apabila harga pasaran melebihi paras ambang yang ditetapkan oleh kerajaan. Paras ambang ini pula boleh ditetapkan berdasarkan purata harga bahan binaan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun terdahulu atau melaksanakan mekanisme pengesanan harga global dan juga import. Apabila harga melebihi paras ini, kerajaan boleh mengaktifkan dana tersebut untuk menstabilkan kos bahan agar pemaju tidak memindahkan tekanan harga kepada pembeli rumah secara melampau. Ini akan membantu mengekalkan kos pembinaan pada kadar yang munasabah dan melindungi kestabilan harga rumah untuk tempoh jangka sederhana. Tuan yang di-Pertua, isu rumah ini bukan soal angka semata-mata. Ini soal keadilan sosial. Jika rumah mampu milik pun tidak mampu dibeli oleh anak muda sendiri, maka untuk siapa sebenarnya rumah ini dibina? Saya berdiri bersama anak muda yang kini disisih daripada pasaran perumahan negara, dan kami sedia menawarkan penyelesaian yang bukan populis tetapi realistik dan juga membumi. Sekian, saya mohon cadangan ini dipertimbangkan demi masa depan negara kita. Terima kasih. Terima kasih yang di-Pertua.